Untuk video kali ini, kita akan review sebuah motosikal elektrik jenama Kiwi Easy TS1. Pertama, kita akan tengok spek motor ni. Kemudian kita akan tengok pemanduan. Ketiga, kita akan tengok kelebihan dan juga last kali kelemahan motosikal ni. Okey, pasal spek motor ni. Berat dia 131 kg, maximum speed 65 km/h. Sekali charge boleh pergi 75 km. Berat boleh tampung 150 kg. Bateri jenis lead acid ada 6 biji bateri, total 72 volt. Motor ni tak ada enjin dia pakai elektrik motor pacuan belakang. Power motor 2 kW. Tayar depan belakang pakai disc brake dan semua lampu motor ni pakai LED. Road tax setahun hanya RM2 sahaja. Segmen seterusnya kita akan lihat pemanduan motosikal ini. Cara nak start motor ni dengan tekan kunci sahaja ataupun guna kad NFC sentuh dekat meter panel tu. Motor ni tak boleh guna kunci fizikal untuk pulas macam biasa tu lah. Bila dah on, meter akan menyala. Kemudian butang ni boleh digunakan untuk pilih mode slow, sederhana dan juga laju 1, 2 dan 3. Bila meter dah on, first time sebelum gerak tu kena tekan butang biru dan juga brake untuk bagi motor ni ready. Ok, lepas tu boleh dah pulas macam biasa dan motor akan gerak ke depan. Signal belah kiri, boleh batal signal. Memang senyap motor ni, tak bunyi enjin langsung, bunyi angin je. Motor elektrik ni karakter dia memang pick up kuat sebab torque memang tinggi, dia nak potong senang lah. Tapi tak sesuai bawa kat highway sangat sebab dia punya top speed tadi 65 kan. Tapi kalau tengok kat meter sekarang sebenarnya boleh lah sampai 70, 72 macam tu. Kalau motor lain nak increasekan top speed boleh tukar controller kan. Tapi motor ni tak tahulah lagi. Kalau ada siapa yang tahu boleh komen kat bawah. Okay, sekarang kita buat range test daripada bateri 100%, tengok dia jatuh banyak mana. Sepanjang ujian ni kita bawa full throttle lah, speed lebih kurang 70 km/h. Dan sejauh 14 km, bateri drop dari 100% ke 87%. So agak-agak 1% tu boleh pergi sejauh 1 km lah. Seterusnya nak cakap tentang kelebihan motor ni lah. Pertama tentang harga, agak berpatutan dengan kualiti yang diberikan. Motor ni tak rasa ringan sangat, tak rasa macam mainan sangat. Kedua, of course dia road legal, memang boleh daftar atas jalan raya. Ada road tax dan juga insurance. Okey, kita pergi kepada kelemahan motor ni pula. Pertama, dia guna bateri lead acid. Bateri lead acid ni kalau nak tahan lama jangan guna sampai kurang pada 50%. So saya punya anggaran motor ni boleh pergi sampai 50 km je lah kalau full throttle. Tapi saya rasa owner boleh upgrade motor ni dengan bateri baru lithium iron phosphate yang mahal tapi boleh pergi lagi jauh lah sebab dia punya discharge lagi besar daripada lead acid ni. Dan kelemahan kedua, saya rasa bunyi dia masa nak unlock tu bagi signal tu terlalu kuat sangat. Bunyi macam motor mainan pun ada juga kan. So kalau ada siapa tahu cara nak kurangkan volume dia, boleh juga share dekat komen yang bawah Okey, setakat itu sajalah video review motor Easy TS1 ni. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada anda dan jangan lupa tinggalkan like serta komen berbaloi tak untuk beli motor ni. Terima kasih.